Mana-mana ibu ayah yang meninggal dunia dan diimamkan sendiri oleh anak lelakinya, kata ulama, terbuka luas pintu syurga. Allahu Akbar. Sebab itu anak-anak lelaki khusus pada hari ini kena tahu cara bagaimana nak solat jenazah. Jom saya kongsikan cara solat jenazah yang terpaling ringkas. Sebelum tu, saya nak mohon kepada tuan-puan komen amin, save video ini, sebarkan video ini kepada ahli keluarga, kepada grup yang ada, kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, sebab video ini sangat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi, solat jenazah ada 4 takbir. Yang pertama, kita mulakan dengan niat usolli ala hadzal mayyit arba'a takbirat fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat jenazah 4 takbir fardu kifayah menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Kita angkat takbir yang pertama, Allahu Akbar. Kita baca surah Al-Fatihah sampai habis. Selesai saja surah Al-Fatihah, kita angkat takbir yang kedua, Allahu Akbar. Kita selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai selawat, kita angkat takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kita baca doa ini, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jika jenazah itu perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kita tukarkan daripada hu kepada ha. Dan selesai saja doa, kita angkat takbir yang keempat, Allahu Akbar, dan kita terus beri salam. Selesai 4 takbir, mudah, ringkas dan senang dihafal. Kita kena faham awal-awal, sebab apabila ibu ayah kita meninggal dunia, biar kita yang menjadi imam. Sudah semestinya ibu ayah kita akan gembira sebab anak-anaknya menjadi imam untuk mereka. Jadi tuan-puan, jangan lupa sebar-sebarkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.